Konstantinopel, sebuah bandar di mana benua bertemu, di mana budaya, agama dan empayar telah berhimpun selama lebih 1600 tahun. Terletak di persimpangan Eropah dan Asia, ia berdiri sebagai bukti hidup terhadap kuasa transformasi yang berkekalan. Dari akar kunonya sebagai Byzantium ke kelahiran semula sebagai ibu kota empayar Rom dan kemudian sebagai jantung empayar Uthmaniyah, Konstantinopel telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan tamadun. Sebuah tempat di mana timur dan barat bersatu, di mana Kristian dan Islam terjalin dan di mana sejarah ditulis di atas batu dinding yang megah. Ini adalah kisah sebuah bandar yang membentuk dunia. Semasa kami melihat kembali ke dunia kuno, kami melihat kedudukan Konstantinopel begitu strategik di persimpangan Eropah dan Asia. Di sini, Selat Bosphorus memisahkan dua benua, menjadikannya penghubung penting untuk perdagangan, strategi ketenteraan dan pertukaran budaya. Mengelilingi lokasi penting ini adalah tamadun hebat seperti Yunani, Parsi, Rom dan kemudiannya Uthmaniyah. Di barat, Empayar Rom; di timur, Empayar Parsi. Kedua-duanya bersaing untuk menguasai laluan perdagangan penting ini dan kekayaan yang ditawarkan, yang terletak sebagai pintu gerbang antara Laut Hitam dan Laut Mediterranean. Lokasi Konstantinopel lebih daripada sekadar strategik. Ia adalah jantung perdagangan, politik dan budaya. Melalui saluran selat ini, ia mengalih barang dari seluruh dunia, rempah dari timur, sutera dari China dan sumber dari Afrika, menjadikan bandar ini sebagai hadiah yang diingini oleh empayar sepanjang sejarah. Pada tahun 330 Masihi, satu detik penting dalam sejarah berlaku. Konstantin Agung, yang ingin mengukuhkan masa depan empayarnya, memutuskan untuk membangunkan semula bandar purba Byzantium. Dengan visi kehebatan, beliau mengubah koloni Yunani yang sederhana ini menjadi ibu kota agung empayar Rom. Keputusan Konstantin lebih daripada sekadar politik, ia adalah strategik. Beliau menamakan semula bandar Konstantinopel untuk menghormati dirinya sendiri dan berfungsi sebagai mercu tanda kekuatan dan iman. Terletak di antara timur dan barat, ia akan menjadi pusat pengaruh, budaya dan Kristian. Visi seni bina Konstantin membawa kepada pembinaan istana megah, gereja dan benteng, menetapkan pentas untuk era baru kelahiran empayar Byzantium. Di bawah pemerintahannya, bandar itu bukan sahaja akan berkembang tetapi menjadi simbol ketahanan, berdiri sebagai jantung empayar Rom Timur selama lebih daripada 1000 tahun. Zaman keemasan empayar Byzantium. Di bawah pemerintahan Maharaja Justinian I, dari 527 hingga 565 Masehi, menyaksikan kemajuan empayar yang luar biasa dalam budaya, undang-undang dan seni bina. Pemerintahan Justinian terkenal dengan pembinaan Hagia Sophia, sebuah karya agung seni bina Byzantium yang berdiri sebagai simbol kuasa empayar dan iman Kristian. Kubah besarnya dianggap sebagai keajaiban kejuruteraan, mengubah laluan langit bandar dan menjadi simbol kemewahan, satu pengabdian untuk agama empayar dan kekuatan empayar. Semasa zaman keemasan ini, empayar Byzantium mendominasi Laut Mediterranean, mengawal wilayah yang luas dan memainkan peranan penting dalam perdagangan, budaya dan diplomasi. Justinian I mengubah sistem perundangan di Eropah dan meletakkan asas bagi undang-undang sivil moden. Seni, kesusasteraan dan pengajian berkembang maju dengan Konstantinopel sebagai pusat perdebatan intelektual dan teologi. Jalan-jalan dipenuhi dengan perarakan yang megah, pasar yang dipenuhi dengan peniaga dari seluruh dunia dan laluan untuk pedagang yang datang untuk melihat harta empayar. Zaman keemasan empayar Bizantium meninggalkan warisan kemajuan seni bina, budaya dan perundangan yang terus mempengaruhi dunia hari ini. Perang Salib keempat dan pendudukan Latin. Pada tahun 1204, satu bab tragis telah berlaku dalam sejarah Konstantinopel. Perang Salib keempat, yang pada asalnya bertujuan untuk merebut semula Jerusalem, telah dialihkan ke Konstantinopel. Pasukan Kristian Barat telah memusnahkan empayar dalam salah satu peristiwa yang paling menggerunkan dalam era pertengahan. Askar Perang Salib telah mencuri harta benda bandar, mencemarkan gereja-gereja dan memusnahkan harta yang tidak ternilai, meninggalkan Konstantinopel dalam keadaan runtuh. Empayar Byzantin, yang dulunya merupakan kuasa yang hebat, telah dirobohkan buat sementara waktu dan empayar Latin ditubuhkan sebagai ganti, menandakan satu tempoh gelap bagi bandar itu. Selama lebih 50 tahun,
Empayar Latin memerintah ke atas Konstantinopel, tetapi orang Byzantium tidak pernah melupakan ibu kota yang hilang itu. Pada tahun 1261, kota itu dirampas semula oleh Empayar Byzantium di bawah Maharaja Michael VIII Palaiologos. Empayar dikembalikan ke tempat yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, kota itu tidak pernah sepenuhnya mendapat semula kemegahan lamanya. Kerusakan yang ditimbulkan semasa serangan Crusader dan pemerintahan Latin yang berikutnya meninggalkan bekas yang dalam pada ekonomi, budaya dan semangat kota tersebut. Namun, pemulihan itu menandakan satu titik perubahan. Walaupun Empayar Byzantium akan perlahan-lahan merosot, Konstantinopel akan terus menjadi mercu tanda ketahanan Byzantium dan simbol masa lalu yang gemilang. Era Uthmaniyah dan transformasi. Apabila Uthmaniyah menakluk Konstantinopel pada tahun 1453, mereka mendefinisikan semula bandar itu, menandakan permulaan era baru. Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, bandar itu bukan sahaja terpelihara tetapi diubah menjadi jantung Empayar Uthmaniyah. Uthmaniyah memperkenalkan gabungan seni bina Islam dan institusi baru, membentuk bandar itu menjadi pusat budaya dan politik yang meriah. Salah satu struktur yang paling ikonik yang dibina pada zaman ini ialah Masjid Slimani, sebuah karya agung seni bina yang direka oleh arkitek terkenal Mimar Sinan. Kubahnya yang menjulang tinggi dan menara yang megah menjadi simbol kuasa Uthmaniyah dan pengabdian agama. Istana Topkapi, kediaman megah Sultan, berdiri sebagai bukti kekayaan dan prestij Empayar, menyimpan harta yang tidak ternilai, artifak suci dan berfungsi sebagai jantung politik Empayar selama berabad-abad. Semasa puncak Empayar Uthmaniyah, Konstantinopel, kini Istanbul, menjadi pusat perdagangan global yang berkembang pesat menghubungkan Eropah, Asia dan Afrika. Para peniaga dari seluruh dunia berkumpul di bazar yang sibuk, sementara bandar itu menjadi tempat pertembungan budaya, bahasa dan agama. Para Uthmaniyah bukan sahaja memelihara kepentingan sejarah bandar tetapi juga meningkatkan ke tahap baru, memastikan bahawa ia kekal sebagai mercu tanda kuasa, budaya dan perdagangan selama berabad-abad. Hari ini, Istanbul berdiri sebagai bukti hidup kepada masa lalunya yang kompleks, menghubungkan benua timur dan barat sambil merangkul pelbagai pengaruh yang telah terbentuk selama berabad-abad. Bandar ini hidup dengan tenaga kehidupan moden, tetapi jantungnya berdegup dengan gema sejarah. Sebuah bandar di mana zaman kuno dan yang kontemporari wujud bersama dengan harmoni. Identiti unik Istanbul adalah gabungan budaya, agama dan tradisi. Sebuah tempat di mana menara-menara masjid menjulang bersama puncak-puncak gereja dan di mana bazar yang sibuk berdiri di sebelah pusat membeli belah moden. Ketika kita merenungkan sejarah Konstantinopel, sebuah bandar yang lahir dari visi para maharaja, dibentuk oleh penaklukan dan diubah melalui ketahanan rakyatnya. Dari akarnya sebagai Byzantium hingga kebangkitannya sebagai jantung Empayar Byzantium dan kemudian penaklifan semula di bawah Ottoman, Konstantinopel telah menjadi bintang persimpangan budaya, kepercayaan dan kuasa. Legasinya bukan hanya terletak pada struktur monumen yang megah dan sejarah yang besar, tetapi juga pada pelajaran ketahanan, penyesuaian dan transformasi yang dihasilkannya. Hari ini, Istanbul berdiri sebagai jembatan hidup antara timur dan barat di mana sejarah dan kemodenan wujud bersama. Inilah antara sejarah dunia yang membentuk ketamadunan manusia hari ini.